Selalu kita dengar orang bakar gambar bekas kekasih je kan? Tapi di Jerman bukan setakat gambar bekas kekasih. Duit kertas pun diorang bakar. Orang bakar duit kertas tu bukan sebab putus cinta, tapi sebab duit kertas dah menjadi sangat tak bernilai. Hyperinflasi telah berlaku selepas kekalahan Jerman semasa Perang Dunia Pertama. Waktu tu kayu bakar pun jauh lebih bernilai dari duit kertas. Itulah sebabnya diorang guna duit kertas untuk nyalakan api berbanding kayu bakar. Selepas kekalahan Perang Dunia Pertama, Jerman terpaksa membayar balik semua kos-kos pemulihan negara-negara yang terjejas. Masalahnya, Jerman tak dapat guna mata wangnya sendiri sebab nilainya telah melemah semasa perang bermula. Bayangkan ya, harga roti yang awalnya bernilai 250 paper mark pada Januari 1923 menjadi 200 juta paper mark pada November 1923. Nampakkan macam mana wang kertas boleh capai tahap kronik macam itu. Bukan setakat susut nilai duit kertas juga boleh menjadi kosong. Mata wang kertas ada nilai intrinsik yang melekat padanya. Jika dibandingkan dengan emas dan perak, nilai emas dan perak berdiri dengan sendirinya. Tak kisahlah ketika itu waktu perang ataupun damai, di pelosok bumi mana pun emas dan perak tetap berlaku. Jadi, dalam kita menggalakkan menyimpan duit, jangan lupakan simpanan emas dan perak sebagai penyelamat masa susah kita nanti. Dengan Account Gap, anda sudah boleh menabung emas serendah RM100 sahaja. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa follow saya untuk info lanjut tentang emas.